Assalamualaikum. Okey, nak tanya, korang biasa tak nampak video live dekat Shopee ke, TikTok ataupun Lazada? Tiga platform ni, Lazada, Shopee dan TikTok. Biasa tak nampak live macam ni? Orang buat iklan produk apa semua. Mereka ni orang yang buat bisnes secara online di Shopee, TikTok ataupun Lazada. Dan mereka ni digelar sebagai affiliate. Diorang ni dikenali sebagai affiliate. Satu-satu produk tu diorang beli, diorang iklan. Lepas tu kita beli bukan dengan orang yang buat live ni. Selalunya kita beli bukan beli dengan orang yang buat live ni. Kita kena faham lah. Kita beli dengan kedai yang punya produk ni. Diorang ni hanya buat affiliate, diorang hanya iklan, buat ni buat tu. Orang tahu tak, orang buat affiliate ni, orang boleh jana income, pendapatan yang besar tau. Diorang boleh jana income yang besar. Okey, cuba tengok. Ni sumber daripada Google yang saya ambil screenshot, tunjuk. Nampak tak bawah tu? Ni alhamdulillah baru sign up Lazada affiliate bulan lepas. Ni dia baru sign up affiliate dekat Lazada bulan lepas. Dia dah menjana income sehingga RM990. Nampak tak? Best tau. Buat affiliate ni memang bukan kita punya produk. Kita iklan, kita buat live, kita buat orang beli, dia dapat persen, dia dapat bonus. Dan setiap pembelian tu dia dapat bonus. Dia dapat jana income. Semakin ramai orang beli produk yang ketika dia buat live tu, maka dia akan income dia tu akan semakin besar. Nampak tak? Boleh jana income RM990 ni baru sign up dekat Lazada bulan lepas. Kita tengok lagi. Yang ni lagi dahsyat tau. Ni dekat TikTok pula. 5 cara buat duit di TikTok tanpa perlu ada produk. Diorang tak ada produk pun. Kebanyakan orang yang buat affiliate ni dia tak ada produk. Dia buat iklan, live dan sebagainya. Jom kita zoom. Berapa pendapatan yang boleh ni? Masya Allah, besar-besar. Nampak tak? Boleh tak kita jana income macam ni dalam tempoh setahun? Boleh tak? Dahsyat tak dahsyat? Ni orang-orang yang strong, hati kental, buat live dekat TikTok. Nampak tak pendapatan? Mereka boleh jana income besar-besar. Ni pula adakah jadi affiliate TikTok menguntungkan? Nampak tak? Memang menguntungkan jadi affiliate ni. Buat affiliate ni dekat TikTok, Shopee dan Lazada. Faham tak? Boleh jana income dekat TikTok, Shopee, Lazada ni. Nampak? Sepanjang 2 tahun buat affiliate TikTok ni antara. Nampak tak? Dahsyat, Masya Allah. Sebesar tau orang buat affiliate ni. Ni 16,000 pula. Pengalaman 8 bulan sertai Shopee affiliate. Ni dekat Shopee pula. Tadi Lazada, TikTok, ni Shopee pula. Nampak tak? Mereka ni buat ni langkah mudah jana pendapatan tambahan. Ni di Shopee. Ni Shopee punya. Nampak tak? Sampai RM11,834. Masya Allah. Nampak tak? Orang boleh jana income tau. Boleh jana income dengan buat live dan guna produk orang. Nampak tak? Yang ni tadi jelas tau. 5 cara buat duit di TikTok tanpa perlu ada produk. Nampak tak? Dekat Shopee semua sama. Shopee, Lazada ni orang buat live. Jadi setiap kali orang yang beli barang dia ni, maka orang yang buat live ni tadi akan dapat bonus. Faham tak?
Jadi sekarang ni ada satu platform yang mana bila kita berbelanja di Shopee, TikTok ataupun Lazada, keuntungan yang sepatutnya diberi kepada affiliate ni dapat kepada kita, bukan kepada orang yang buat live tu tadi. Dia akan dapat dengan kita sendiri. Keuntungan tu akan dapat pada diri kita sendiri. Baik tak? Contohlah kita beli satu-satu barang tu bila kita beli ada cashback. Satu barang tu ada pulangan, kita boleh dapat pulangan cashback dalam RM1, RM2, ada 20 sen, ada 50 sen, ikut tergantung pada produk yang kita beli tu. Apa dia? Platform ni ialah platform ni Mova. Daftar Mova ni percuma. Daftar Mova ni untuk sebagai pengguna biasa. Contohlah saya tak jadi partner Mova, saya hanya jadi pengguna biasa, maka daftar Mova ni percuma, tak bayar pun. Kita guna sendirilah. Kita boleh guna sendiri. Lepas tu setiap kali kita beli barang, kita akan dapat pulangan-pulangan yang berbaloi lah dengan kita, walaupun sikit tapi sekurang-kurangnya ada pulangan untuk kita, betul tak? Contohlah ni saya nak contoh kan, dekat Shopee, kita nak beli barang dekat Shopee. Okey, kita klik klik bakul di atas ni, gambar bakul di atas ni, kita klik kita klik sini, kita nampak contoh barang yang nak dibeli ni, saya dah masukkan dalam bakul. Contohlah saya nak beli sekarang ni pengisar. Kita nak movakan dulu. Ni istilah dia, bahasa kita nak movakan. Okey, kita klik gambar produk yang kita nak beli. Kemudian bila dah terbuka macam ni, kita klik anak panah ni. Klik anak panah ni. Bila dia dah terbuka macam ni, kita klik pula salin pautan ni. Salin pautan. Kemudian bila dah klik salin pautan ni, kita keluar sini, kita pergi Mova. Kita cari aplikasi Mova. Ni aplikasi kena download dululah. Kita pergi, kemudian register. Kita aplikasi ni download, kemudian kita register lah, ikut orang yang siapa-siapa lah yang ajak kita. Kalau macam saya sendiri ajak, bolehlah daftar dengan saya. Kalau hanya sebagai pengguna, kita boleh daftar percuma sahaja, kecuali siapa-siapa yang berminat untuk jadi partner. Pengguna dan partner ni dia berbeza. Dia pengguna biasa dengan partner ni berbeza. Untuk partner, dia kena PM saya lah. Ada syarat-syarat tertentu untuk jadi partner ni. Tapi kelebihan partner ni, kita boleh ajak orang lain. Kalau jadi pengguna biasa, kita hanya mengguna dan dapat cashback pulangan tu untuk diri kita sendiri. Tapi untuk yang nak jadi partner, boleh ajak orang lain. Okey, kita teruskan. Tadi kita dah copy daripada Shopee tadi, mesin pengisar. Kemudian kita klik pula aplikasi Mova ni. Kita klik aplikasi Mova. So dia akan datang macam ni. Bila dia datang macam ni, okey, apa yang kita perlu klik? Kita klik allow paste. Kita akan nampak inilah bonus cashback yang akan kita dapat kalau kita movakan dia. Kalau kita tak movakan link tu tadi, kita tak copy dekat Shopee, kemudian kita tak bawa pergi Mova, kita takkan dapat dah. Kita hanya dapat barang. Tapi kalau kita hantar ke Mova, kita copy kemudian kita hantar ke Mova ni, istilah dia kita movakan dia, kita akan dapat RM2.04 cashback nanti. Kemudian bila dah nampak ada untung kalau ni. So inilah orang-orang affiliate ni tadi, dia akan dapat bila dia jual sampai 10, 20 mesin pengisar, 100 pengisar,
Ni yang dia akan dapat. So tak mustahil untuk sebulan tu dia memang mencecah ribu. Jadi yang ni Mova ni dia bagi pulangan kepada pembeli. Diberi semula kepada pembeli. Keuntungan ini diberi pada pembeli tersebut. Macam saya join partner. So apa yang saya dapat ajak orang lain dan saya ada dapat lagi persen. Tapi taklah macam ni. Orang bawa saya bila orang yang saya ajak tu beli, saya hanya dapat persen kecil, margin dia agak kecil lah. Tapi berbaloi lah, yang beli dapat RM2.04, saya lebih kurang dalam 30% sahaja daripada RM2.04 ni. Lebih kurang dalam 10% hingga 30%. Jadi selepas nampak ni, okey, kita sambung seterusnya. Kita teruskan selepas nampak jumlah ni, okey, kita boleh beli, teruskan pembelian seperti biasa. Beli di Shopee, klik ni, beli di Shopee warna merah ni. Kemudian kita akan balik semula ke sini dan kita klik balik bakul di sebelah atas tu. Kita klik balik bakul sebelah atas tu, kita cari balik barang yang kita nak beli tadi tu. Okey, kita klik dia, kemudian buatlah pembelian seperti biasa. Inilah cara dia.